Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya muallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Terima kasih ya muallim. Alhamdulillah, syukur taala pada hari ini kita dapat berkumpul dan kita akan dapat belajar bersama-sama. Jadi untuk Ramadan macam puasa okey? Okey, muallim. Gunakan waktu Ramadan ini untuk kita beramal ibadah, untuk kita belajar dan untuk kita fokus kepada pengajian yang kita akan buat. Kita ada macam-macam, so kita gunakan masa. Kita belajar, kita dapat pahala juga. Bukan dia dapat Quran dia, bukannya solat dia, puasa dia, tak. Belajar adalah salah satu daripada pahala yang besar itu. Nanti kita akan belajar tentang belajar, tentang membaca. Baik, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang apa dia? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang antum tahu tentang, bila tengok tajuk ni, apa yang ada dalam tajuk ni? Pelantikan kerasulan lagi. Wahyu pertama Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan. Tempat, masa, peristiwa dan lain-lain. Baik, siapa nak baca? Silakan. Masa wahyu, kalam Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul. Terima kasih. Baik, kalam Allah tu apa? Siapa tahu? Kalam Allah. Ya. Ya. Okey. Al-Quran. Al-Quran juga. Kata-kata Allah, boleh bukan untuk. Baik, kalam Allah adalah satu perkataan daripada Allah. Kalam itu si kata-kata. So, apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah kata-kata siapa? Allah sedang berkata-kata dengan kita. Bila kita baca Al-Quran, sebenarnya itu adalah Allah punya perkataan. Sebab itu kita kena ambil wudu, sebab itu kita kena baca betul-betul. Kalau ada orang baca ayat Quran, kita kena fokus. Kita kena dengar. Boleh? Baik. Terus. Ya. Siapa baca? Ya, silakan. Penurunan wahyu pertama. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi, baginda sering ke Jabal Nur untuk beribadah dan membawa sedikit bekal dan makanan. Di Jabal Nur terdapat sebuah gua yang bernama Gua Hira, di mana wahyu pertama diturunkan. Terima kasih. Baik. Sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, Nabi selalu pergi. Ada rasa perasaan nak pergi beribadah ke Jabal Nur. Dan ada sedikit makanan. Sebab Nabi pergi itu lama juga, bukan sekejap. Okey. Dan di Jabal Nur itu terdapat satu gua. Apakah nama gua tersebut? Gua Hira. Di situlah tempat pertama wahyu diturunkan. Baik. Baik, peristiwa awal
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Baca kuat. Baik. Awal-awal turunnya wahyu ini, Nabi mula berpeluang. Peluang. Apa dia peluang? Apa yang anda faham tentang peluang? Apa maksud peluang? Pernah dengar tak peluang? Halwat, pernah dengar halwat? Halwat tu benda okey, bagus. Halwat, bila kita dengar kata halwat, kita berdua-duaan lelaki dengan perempuan di tempat yang sembunyi. Itu nama dia halwat. Kalau orang tu tidak berkahwin lagi, itu orang halwat. Itu orang kahwin, dia bukan halwat lah. Baik, so hulwah ni, ia asal dari perkataan halwat. Tapi hulwah ni, dia sorang-sorang. So kalau kita duduk sorang-sorang, kita beribadat kepada Allah, itu nama dia berhulwah. Faham? Dia macam kita healing. Istilah sekarang ni macam healing lah. Dia sorang-sorang, buat benda yang kita suka. Okay? Cuma Nabi dia tak buat yang dia suka. Nabi suka buat ibadah. Okay? So Nabi mengajar di Gua Hira. Dan pada mulanya Nabi bermula nak pergi Jabal Nur, tunggu berapa tahun? 38 tahun. Jadi ni antum kena garis dalam dalam buku. Okay, baik. Umur 38 adalah umur Nabi mula rasa nak healing. Kerana apa? Kerana serabut di kota Mekah ini. Jadi kita duduk pagi, serabut. Kita rasa nak healing, betul tak? Tak tahu hati tak? Pergi di laut lah, di bukit kalau dia pakai pergi naik atas bukit lah, sama. Baik, balik ke sana boleh lihat cahaya terang benda pergi bukit Jabal Nur malam-malam tau. Gelap tak? Bukan saja gelap tapi gelap kita. So duduk seorang-seorang, gelap-gelap, tiba-tiba ada cahaya. Cahaya tu siapa? Malaikat daripada? Malaikat dicipta daripada? Daripada Allah, kita daripada Allah. So, malaikat daripada cahaya. Bayangkan gelap-gelap di Bukit Nur, Jabal Nur tu, tiba-tiba ada cahaya. Faham tak? Sedap? Betul? Sedap. Baik, kemudian okay, baik. Ini nombor 1. Semua baca. Silakan ambil Muftah. Baca atas dan nombor 1. Kuat. Peristiwa Nabi menerima wahyu pertama. Pada hari Isnin 17 Syawal, kita berumur 40 tahun. Malaikat Jibril datang menyampaikan risalah daripada Allah ketika baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tidur. Baik. Waktu wahyu pertama ini turun, pada ketika itu tepat pada hari Isnin. Okay? Tepat pada hari Isnin 17 Ramadan. Sebab itu 17 Ramadan kita bercuti sempena nuzul Quran. Kerana kita nak mengulangi peristiwa yang paling penting dalam Islam. Penting peristiwa ni. Kenapa? Sebab dia cerita tentang penurunan. Apa yang kena dengan Al-Quran, dia akan jadi mulia. Dia akan jadi hebat. Kenapa Mekah tu hebat? Sebab ada turunnya Al-Quran. Dia berkait dengan Al-Quran. Kenapa hebatnya Nabi?
Sebab diutusnya Al-Quran. Faham tak? Semua yang berkait dengan Al-Quran, dia automatik akan jadi power. Orang yang rapat dengan Al-Quran, automatik dia akan jadi power. Boleh faham? So, kalau kita nak kita hebat, rapatlah dengan Al-Quran. Boleh faham? Baik, kemudian 2. Ya. Share. Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Dan meminta baginda untuk membaca. Namun baginda tidak boleh membaca. Terima kasih. Malaikat Jibril suruh Nabi baca, Nabi tak baca sebab Nabi tak boleh baca. 3. Apa? Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan meminta baginda untuk membaca. Namun baginda tidak boleh membaca. Nombor 3. Okey, silakan. Nampak? Awak depan. Ya. Atas malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sekali lagi. Namun baginda memberi jawapan yang sama, iaitu baginda tidak boleh membaca. 3 kali diulang untuk membaca, tidak boleh membaca. Akhirnya apa? Akhirnya malaikat Jibril mengajar Nabi membaca surah Al-Alaq ayat 1 sehingga 5. Daripada 6,236 ayat dalam Al-Quran tersebut, ini adalah 5 ayat yang paling awal diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Itu adalah 5 ayat yang awal dan ayat yang paling penting sekali. Sebab apa? Sebab ayat itu ayat pertama yang diturunkan, cerita tentang apa? Iqra apa dia? Bacalah. Sama macam Allah sebut tadi. Yang awal tadi ingat tak? Allah sebut bacalah ini bukan satu benda yang biasa-biasa. Kita nampak macam alah kecil dia baca. Tak, baca itu besar. Bukan solat dia besar, baca sebenarnya dia lebih besar daripada solat. Kenapa? Kenapa bukan ayat solat tu dulu, betul tak? Tak. Ayat pertama yang turun adalah membaca. Sebab agama kita agama ilmu. Agama ilmu. Semua perkara ini kalau kita tak baca, kita jadi tak pandai. Sebab itulah kita kena belajar. Tak ada agama yang seperti kita yang baru tahu baca. Boleh? Baik, tengok yang seterusnya. Selepas Nabi terima wahyu, apa yang berlaku? Silakan. Ya. Peristiwa selepas Nabi menerima wahyu pertama. Selepas datangi malaikat Jibril di Buraq, baginda pulang dengan perasaan rusing dan kededian. Terima kasih. Nabi letih dan rusing. Dan yang kedua, ya. Tentang Khadijah, orang yang menyelimuti baginda. Menyelimuti tahu? Menyelimuti tahu? Macam menyelimutkan, bagi selimutkan orang. Boleh? Kemudian baru Nabi bertemu dengan tokoh bernama Waraqah bin Nawfal. Silakan Waraqah. Seorang lelaki tua yang beragama
Khani jam. Soalan yang dia dah bagi tahu dah. Dia beragama. Agama Nasrani agama pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu anak. Tapi kita ingat ada perbezaan teks tu macam-macam. Baik. So, zaman jahiliyah ada agama Nasrani. Dia macam mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kitab Injil. Mana kita Injil dituturkan oleh siapa? Nabi Isa alaihissalam. So, Waraqah ni pengikut siapa? Nabi Isa. Boleh faham? Sebab apa pengikut Nabi Isa dia? Kenapa dia tak ikut Nabi Muhammad? Kenapa? Muhammad tak Nabi Muhammad baru dapat satu wahyu. Itu pun tak tahu itu apa benda, faham tak? Waktu tu mula-mula mana tahu? Faham tak? Ben ni maksud dia, Ben ni bahasa Arab. Ben ni stand for anak lelaki. Kalau Ben ni anak perempuan, boleh faham? Apa tu nak bapak ni? Boleh? Okay. Baik. Ada soalan kat sini? Faham? Clear? Ya. Yang pertama, mana bukanlah pencabut nyawa. Yang kedua, kan dah sebut tadi dia apa? Waktu ni dia orang tua. Walaupun dia sepupu, tapi dia tu. Boleh faham? Okay. Soalan lain? Sempat tak dia masuk Islam? Tak sempat. Itu wallahu a'lam. Pengikut Nabi Isa. Boleh? Yang mana satu ni? Kitab Injil. Itu adalah dari Majusi. Majusi. Baik. Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Silakan. Silakan. Ya. Harapan bukan harapan. Sejuk. Baik, Nabi diangkat menjadi Rasul. Baik, bagi dia meneruskan ibadah di Iraq macam biasa. Datang dengan harapan. Kenapa Nabi tiba-tiba harapan dah? Nabi rindu. Kenapa itu? Rindu sebab Baca yang kedua, surah baca. Ya, silakan. Puan. Setelah 6 bulan, Nabi SAW terdengar suara dari langit dan baginda melihat kasar menyenangkan manusia. Faham tak? Baik, wahyu pertama turun 6 bulan sebelum Nabi ini. So dekat sini Nabi rindu. Asal dia Nabi tak tahu. Nabi duduk umur 38. 2 tahun lepas tu umur 40 dapat wahyu. Malaikat Jibril datang. Dia datang tu rupanya itulah malam pertama dan malam terakhir dapat. Boleh faham? Lepas tu jumpalah dengan Waraqah tadi. Bila jumpa Waraqah, oh baru tahu, oh jadi Nabi. Faham tak? Ini dari Nabi punya. Boleh faham? Itu wahyu. Macam tu lah. So bila dah tahu, barulah rasa macam rasa rindulah. Sebab yelah, rasa dah tahu kan. Macam kita lah, sebelum tak kenal kita akan takut, betul? Betul tak? Tapi kalau kita dah kenal orang tu, kita dah tahu orang tu baik, faham tak? Kita akan jadi rasa suka, rasa rindu, betul tak? So Nabi pun rasa macam tu.
tak datang ke aku ni. Boleh? Tapi ibu punya gap dia bukan sekejap. Berapa? 6 bulan. Gariskan 6 bulan. Nanti buka buku garis 6 bulan. Penting. Nanti kalau ada keluar berapakah perbezaan dua wahyu. 6. Sebab itu janganlah gabung. Jangan dekat pun. Okey. Baik. Tengok nombor yang ketiga. Bagi dia rasa ketakutan dan segera ulang. Okey, sorry. Setelah 6 bulan, Nabi SAW dengar suara dari langit. Dan bagi dia melihat ke atas dan terdampak malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang tiba-tiba lagi sekali. Mula-mula rindu tu sebab baru-baru tak? Bila dah 6 bulan, dia dah macam ada terus-terus tak? Kita kalau lama yang lupa lah kan? Tiba datang balik, itu sekejap kan? Boleh faham? So Nabi rasa terkejut dan nampak malaikat Jibril. Dan bagi dia rasa takut lah. Dan Nabi pulang dan suruh disebutkan sekali lah, 2 kali disebutkan. Dan yang keempat, Allah turunkan ayat surah apa? Ayat berapa? 1 dan 2 yang memberitakan baginya supaya beriman ayat Allah dan agama Islam. Tahu tak ayat dia macam mana? Ya, silakan baca. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir. Mudassir. 1, 2, 3. Ya ayyuhal mudassir. Fa'anzir. Sebab itu tak kena fokus. Orang cakap 1, 2 dibaca sampai itu. Ayat waktu itu 2 ayat je. Ya ayyuhal mudassir. Ingat tak? Jadi apa ni? Boleh? Khadijah selimutkan Nabi, betul? Bila Nabi pakai selimut, ya ayyuhal mudassir. Sebab itulah orang yang berselimut. Sebab Nabi pakai selimut. Boleh? Kemudian kum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Bangun tu maksudnya apa? Maksudnya adalah buat qiyamul lail, solat malam. Kum fa'anzir. Dan jangan buat solat malam sahaja. Beri peringatan. Ajak ahli keluarga. Faham tak? Itu ayat pendek tapi ya. Faham tak? Ayat ni pendek ya. Ya ya mudassir. Wahai orang muslimun, kum fa'anzir. Bangun. Dan bangun dah solat, buat qiyamul lail. Lepas tu bagi tahu kat orang lain juga. Dan jangan buat benda lain. Faham tak? Itu mesej dia. Mesej panjang ayat pendek. Itulah Al-Quran. Boleh faham? Ayat Al-Quran pendek sahaja. Tapi bila kita baca dia punya tafsir, ya Allah, panjang. Boleh faham? Baik. Siapa nak baca? Saya. Silakan. Baca kuat sikit. Kepentingan membaca dalam kehidupan untuk seseorang menjadi insan yang berilmu pengetahuan, mencerdaskan akal dan menguatkan moral, melahirkan generasi yang berpendidikan, berkemahiran dan berinovatif, meningkatkan penguasaan bahasa dan cara berkomunikasi yang sopan, teratur serta beradab. Baik. Apa kepentingan membaca dalam kehidupan? Yang pertama adalah bila orang itu membaca, dia membentuk orang itu sebagai orang yang berilmu. Penting tak ilmu ni? Sangat penting. Kalau kita tak ada ilmu untuk kita memasak, kita boleh masak. Kalau kita bermain ketika kita belajar, apa yang kita dapat? Main. Kalau kita belajar bersungguh-sungguh, apa yang kita dapat? Boleh? Adakah hanya untuk kita saja?
Yang kedua, bila kita membaca dia akan menjadi cerdas. Cerdas ni maksudnya otak yang cerdas. Otak kalau cerdas, dia panggil cerdas. Boleh? Sebab tu orang yang membaca, dia akan tak cepat tu. Boleh faham? Oh. Macam orang-orang yang tua yang banyak membaca, biasanya dia lambat sikit penuaan dia dan juga dia tak jadi nyanyi-nyanyi. Enggak. Faham? Tapi kalau orang yang biasa je, dia kurang membaca, biasa senangnya. Okey? Baik, sebab apa? Sebab baca ni dia macam exercise otak. Boleh faham tak? Bukan exercise badan ni, bukan tak. Kita perlu exercise otak itu juga. Boleh? Baik, kemudian dia menguatkan memori, melahirkan generasi yang berpendidikan. Bila banyak membaca, kita akan jadi berpendidikan. Betul tak Cik Wakaf? Kemudian berkemahiran. Berkemahiran. Bukan bermain ketika belajar. Bukan menyusun barang ketika belajar. Okey? Bukan itu. Okey? Berkemahiran ni maksudnya dia ada experts ataupun expertise. Maksudnya kita ni ada power yang kita buat. Contoh, kita banyak baca buku-buku tentang sains, kita boleh jadi saintis pula ada banyak. Okay? Kemudian tak cukup dengan kemahiran saja. Daripada kita membaca, kita jadi mahir sesuatu ilmu dan kita berinovatif. Maksudnya kita innovate, kita buat, kita lahirkan sesuatu daripada ilmu yang kita dah dapat. Boleh faham? Kita dapat ilmu, kita buat apa? Kita innovate, buat sesuatu daripada ilmu yang kita dapat. Dan dia akan meningkatkan penguasaan bahasa. Banyak baca, kita boleh develop kita punya bahasa dan communication. Kita akan meningkatkan komunikasi kita. Orang yang banyak membaca, biasanya dia boleh bercakap dengan teratur dan bagus. Tahu tak? Tapi kalau orang yang kurang baca, dia mesti tak reti cakap. Tahu tak? Apa dia cakap? Tak tahu. Idea kurang. Sebenarnya bukan idea kurang. Sebab kurang baca. Boleh faham? Bukan masalah kita ni tak ada idea. Tak. Idea tak ada sebab tidak membaca. Tapi kalau membaca, kita akan jadi orang yang komunikasi bagus, bahasa pun bagus. Baik. Mari buka kepada soalan. Ada yang nak tanya soalan apa? Tanya, mana yang nak soalan? Pilih. Silakan. Ya. Ya. Soalan. Cepat. Tak ada soalan? Betul kan? Ready? Ready semua? Baik. Berapakah perbezaan wahyu pertama dan wahyu? Ya, sebut je. 6 bulan. Berapakah umur Nabi mula-mula berpeluang? Ya. 38. Umur berapa terima wahyu? 40. Baik, kenapa umur 40 tahun? Apa ada kepada umur 40 tahun? Kahwin pun 25 tahun. Mana dah 15 tahun? Kenapa umur 40? Kenapa tak umur? Ya. Ya Allah, mana? Itu jawapannya. Baik, 40 tahun adalah kemuncak
kepada umur kepemudaan. Pemuda, orang usia muda, dia punya kemuncak karier dia biasanya umur 40 tahun. So umur 40 tahun, umur yang biasanya kita dah ada steady, dah ada kestabilan dalam kehidupan, dah ada kerjaya, dah ada isteri, dah ada keluarga sendiri. Boleh faham? So tinggal lagi benda yang kita buat ketika berumur 40 ni, biasanya dia akan bawa sampai ke mati. Boleh faham? Kalau kita tidak berubah selepas umur 40 tahun, biasanya susah orang nak berubah menjadi orang. So umur 40 adalah turning point untuk seseorang itu berubah daripada banyak sudut kehidupan dia. Boleh faham? Lebih-lebih lagi kehidupan beradab. Boleh faham? So umur 40 tahun ini, sebab itulah orang-orang yang motivator ke orang-orang yang counseling ni, dia kata umur 40 tahun adalah umur yang matang, yang awal kematangan dia. Boleh faham? Kemuncak dia. Boleh? Sebab itu dah umur 40 ni, kalau boleh sebelum 40 kita kena berubah. Perangai buruk kita kena buang, kena buat amalan sunat banyak-banyak. Sebab kalau lepas 40 tahun baru nak buat benda tu, susah. Boleh faham? Umur 45 baru nak buat dah susah dah. Kaki dah sakit-sakit. Umur 40 pun dah banyak benda-benda yang sakit dah. Faham tak? Kaki lebur lah, benda kan? Tapi dah sekarang lagi lah. Baik, soalan lain? Ada? Ada? Faham semua? Baik, jangan lupa untuk salin nota. Ringkaskan nota tersebut. Maknanya tak nak berjela-jela panjang. Nota yang lama pun, yang itu ada yang hantar, ada yang tak hantar. Tak apa. Hantar yang lama dan baru nanti. Hantar hari Rabu minggu hadapan. Boleh? Dan hantar tu boleh tak nak tulis satu-satu macam dalam buku tak. Salin yang penting-penting sahaja. Yang maklim suruh tanda tadi yang garis, yang apa poin-poin penting. Boleh? Itu sahaja. Jazaka.